Sabar dah. 1, 2, mula. Halo, kawan-kawan. Esok datang rumah saya. Huh? Ada apa? Besok kan ulang tahunnya Meme. Semua lupa. Susanti saja ingat. Macam mana nak ingat? Hari lahir aku pun aku lupa. Janganlah marah, Mimi. Dia cepat tua. Yalo. Tapi besok semua kena datang ya. Jangan lupa. Mimi, ada makanan lain ke? Janganlah asyik-asyik hari jadi je. Ada. Banyak yang enak-enak. Ibu aku masak. Lagi ada acara lain juga. Benar kan, Meme? Ya, saya sudah sedia banyak hadiah. Menarik. Aku orang pertama yang akan datang. Mail, ada nampak Kuala Limak? Bertuah punya budak. Pandai-pandai je. Aku balik dulu. Aku letak sini tau. Boleh. Upin, dah beli aiskrim. Dapat banyak. Upin, kita kena beli hadiah hari jadi untuk Mimi. Tapi duit dah habis. Beli 2 aiskrim je. Duit lebih beli hadiah. Alah, mana cukup makan 2? Jangan tamak. Aiskrim tu lain kali boleh beli lagi. Yelah. Abang Is. Ya. Aku buat kerbau, kau buat gajah. Okey. Makan gajah kau. Kerbau mana boleh makan gajah? Akak. Kacau je. Apa kacau? Kata nak tidur. Rupanya nak main. Janganlah marah kak. Adik-adik akak, esok nak ikut akak? Nak. Ke mana? Jeng. Tengok wayang. Wah, tengok wayang sambil makan popcorn. Tengok wayang. Tak sabar nak tunggu esok. Besok siap. Tengah hari kita pergi. Dah. Cepat tidur. Sedapnya ayam goreng. Dah habis. Makan ingat orang lain. Jangan tamak. Ini akak punya. Tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing goli tu. Nak ikut? Nak. Dah tak ingatlah tu janji semalam. Janji apa? Tengah hari nak teh. Tengok ais. Teh.
Televisyen? Teh. Cempedak? Ish, teka lah betul-betul. Tengok wayang! Tengok wayang? Akak, kita tengok wayang petang nanti. Tengah hari ni, boleh kita orang pergi kenduri dengan Opa? Betul. Boleh lah. Banyak cantik kau, tiket dah beli. Mana boleh tukar? Nak pergi ke tak nak? Nak ikut ikat siap. Lambat tinggal. Mana boleh tinggal? Akak kan dah beli tiket. Kalau kita orang tak pergi, membazir je. Akak boleh pergi dengan kawan-kawan akak lah. Upin, Ipin, jangan susah hati. Dengar Opa cakap. Kita hidup ni jangan tamak. Memanglah kalau boleh kita nak semua benda dalam masa tu. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi sekarang kita orang kena pilih ke? Ya. Hai Pin, wayang atau kambing golek? Wayang. Aku pun. Kawan-kawan semua dah tengok. Jadi kita pun jangan terlepas. Lagipun, bukan senang nak dapat kad belanja. Betul. Kambing golek bila-bila pun ada. Seru Upin, nak tengok. Ipin, Opa nak gerak dah ni. Pagi lagi dah nak pergi? Opa nak tolong-tolong. Nak ikut? Kita orang pilih nak tengok wayang. Kalau macam tu, bagi tahu akak cepat. Sebelum dia ajak kawan-kawan dia. Opa pergi dulu. Opa, nanti bungkuskan kambing golek ya? Jom siap. Tak sabar nak tengok wayang. Tapi kita kena bagi tahu akak dulu. Alah, jom. Akak. Apa? Kita orang ikut akak tengok wayang tau. Tak menyesal terlepas kambing golek? Tak. Baik, pergi siap cepat. Cepat. Apa tu? Rantai kunci? Siapa punya ni? Dia. Hari jadi Nini. Kakak, tolong. Apa lagi? Nak pergi kenduri lah, nak tengok wayang lah, nak pergi sambut hari jadi, semua nak. Semua waktu yang sama pula tu. Tak fikir ke? Akhirnya nanti, semua terlepas. Alah, macam mana ni? Tepi! Jom. Tak tahu. Yang pasti aku orang pertama sampai. Enggak, kita sampai duluan. Lambat dah kau, Isan. Siapa tu?
Hai kawan-kawan. Awalnya korang sampai. Aku ingatkan siapa tadi? Siap datang naik kereta. Dahsyat. Ya benar. Kita orang tumpang akak. Dia nak pergi tengok wayang. Korang tak ikut sama? Ha. Mestilah tak. Ruginya. Kalau aku ikut tengok wayang. Seronok kot. Dapat makan popcorn, dapat minum. Abang, saya punya hari jadi sekarang seronok tak? Aku tak cakap macam tu. Fizi, lu boleh balik. Aku minta maaf. Apa ya kau ni? Selamat ulang tahun, Mimi. Nah. Bunga matahari yang cantik. Saya suka. Terima kasih, Upin, Ipin. Mari semua, kita potong kek. Jom. Ini dah Mama buat. Cantik, Bison. Selamat hari jadi. Nah, Mimi. Nasib baik Mimi maafkan Fizi. Akhirnya semua berkawan balik. Kita orang seronok main dan makan sama-sama. Kalau hal sikit pun Mimi boleh marah. Apa lagi kalau korang tak pergi tadi? Mimi akan merajuk dan tak nak kawan dengan kita orang. Kenapa pula tak pergi? Sebenarnya Opah, diorang lupa hari jadi Mimi tengah hari tadi. Oh. Itulah, tengok hadiah terus teringat. Betul. Sebab tu, sebelum janji sana, janji sini, fikir dulu. Jangan tamak. Buat pilihan betul-betul. Orang tamak selalu rugi. Kak ni. Dah tu, mari makan. Apa ni? Kambing golek. Sedap. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Rezeki korang ada lebih tadi. Jangan tamak. Tu akak punya. Sedap ni kambing golek ni. Seronok hari ni. Dapat makan kambing golek, dapat sambal hari jadi Mimi dan dapat popcorn. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Akak salah lah. Orang tamak tak selalu rugi. Betul-betul. Tengok, kita orang dapat semua. Lagak ya. Kongsilah. Banyak dah. Kita je lah. Kan dah kata tamak selalu